Tak ada putus Ahli lagi. falak kata hari Selasa raya. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ahli falak ke ahli pelak? Aduh. Tuan-tuan pilih. Jangan hang duk pi kata orang utara memang biasa sebut pelak ni. Tak betul. Kalau awak memang duk dengar orang sebut pelak, awak kena tahu bahawa itu adalah kata-kata tak elok. Walaupun kawan awak memang selalu sebut perkataan pelak dia itu, dan dia itu adalah orang utara. Apatah lagi dekat masjid, dekat surau, tempat pengajian. Saya yakin kita sepakat perkataan ini sangat tidak sesuai di tempat berkenaan. Bahkan saya tengok satu video clarification daripada ustaz baru-baru ini juga, dia meminta maaf terhadap kenyataan itu. Sebab dia sendiri pun tahu kenyataan itu, perkataan itu memang tak elok disebutkan dekat rumah Allah. Ia adalah tempat yang mulia, bukan tempat kita duk sebut perkataan keji dan kotor. Bahkan ada isu yang berat ustaz buat sebelum ini, iaitu menunjukkan tanda lucah yang saya tak pasti dia telah meminta maaf ataupun belum. Menunjukkan isyarat-isyarat lucah di dalam masjid dan surau. Surau dan masjid adalah rumah Allah. Ia diimarahkan oleh orang-orang soleh dan beriman. Hanya yang layak untuk memakmurkan ataupun menghidupkan, memeriahkan masjid Allah ini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Anda boleh rujuk dalam surah At-Taubah